Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safia Rini binti Buyung. Saya ingin membuat kenyataan pada hari ini terhadap kenyataan palsu dan tomahan yang dibuat oleh penama Albert T yang telah membuat rakaman video kononnya ada arahan daripada saya atau PM Anwar Ibrahim untuk beliau membuat rakaman mengenai beberapa ahli politik Sabah. Saya menegaskan di sini bahawa saya bukan proksi kepada Datuk Seri Samsul Iskandar. Saya juga ingin memberi penjelasan bahawa saya tidak pernah berjumpa dan mengadakan sebarang perbincangan dengan PMX berhubung dengan dakwaan yang dibuat oleh Albert. Saya juga tidak pernah mengadakan sebarang perbincangan dengan Datuk Seri Samsul Iskandar berhubung dengan tindakan yang Albert lakukan berhubung dengan proses permohonan beliau untuk mendapatkan lesen-lesen perombongan. Saya juga menjelaskan bahawa saya tidak mengetahui apa jua tindakan Albert berhubung dengan rakaman video yang beliau dakwa telah lakukan. Kehadiran saya ke pejabat Albert telah dirancang oleh Albert dan rakaman video tersebut telah dirakam oleh Albert tanpa pengetahuan saya. Saya juga menegaskan bahawa perjumpaan saya dengan Albert tersebut sebenarnya berdurasi lebih dari 1 jam. Di sepanjang perjumpaan tersebut, Albert berkali-kali mengulangi naratifnya dan beliau telah berkali-kali mendorong saya untuk mengesahkan naratif beliau. Perbuatan ini seolah-olah satu konspirasi jahat untuk mencemarkan nama PM Anwar Ibrahim dan Datuk Seri Samsul Iskandar. Ianya satu percubaan untuk menjatuhkan kerajaan secara tidak demokratik. Seterusnya, dakwaan bahawa sejumlah wang yang diberikan oleh Albert T atas alasan bahawa Datuk Seri Samsul Iskandar boleh meyakinkan untuk mendapat kembali wang yang disalurkan kepada ahli-ahli politik di Sabah berkaitan lesen melombong jelas merupakan pembohongan yang nyata. Kerana tidak pernah ada perbincangan antara Albert, saya dan Datuk Seri Samsul Iskandar berhubung dengan perkara tersebut. Saya telah meminta nasihat guaman dan meminta pihak polis untuk membuka siasatan di bawah Seksyen 499 Kanun Kesiasaan dan juga Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 terhadap Albert dan dalang di belakangnya. Sekian, terima kasih.